Aku tak tahu dah nak cakap apa berkenaan dengan bola sepak ni. Memang seronok sembang berkenaan dengan bola sepak, tapi cerita dari dunia luar boleh lah. Dalam Malaysia, tak seronok dah. Kita dah pun kalah, totally dinoktahkan oleh Vietnam. Bukan sekadar dalam padang, luar padang pun kita dinoktahkan oleh Vietnam juga. Tapi memang aku dah putus harapan dengan Liga Malaysia ni. Kita ni banyak sangat mengharap keajaiban. Ada seorang pria asal Malaysia yang menyampaikan kekecewaannya terhadap timnasnya, teman-teman, yaitu timnas Malaysia atau biasa kita sebut Harimau Malaya ya. Karena skandal naturalisasi itu awalnya. Dimulai dari skandal naturalisasi hingga gagalnya lolos ke Piala Asia 2027, teman-teman. Ia juga mengatakan bukannya tidak percaya kepada 7 pemain naturalisasi itu, tetapi nyatanya ia memang bermasalah begitu. Kan awalnya ini terciduk oleh FIFA, teman-teman ya. Kemudian pihak FAM itu ada yang mengadu ke CAS dan akhirnya keputusan itu berlarut-larut lama dan pada akhirnya tetap dinyatakan bersalah. 7 pemain naturalisasi itu tidak boleh bermain selama 12 bulan dan FAM didenda. Ini merembet kemana-mana ya. Oke, langsung kita saksikan bagaimana tanggapan dari kreator Malaysia. Silahkan. Aku tak tahu dah nak cakap apa berkenaan dengan bola sepak ni. Memang seronok sembang berkenaan dengan bola sepak, tapi cerita dari dunia luar boleh lah. Dalam Malaysia, tak seronok dah. Kita dah pun kalah, totally dinoktahkan oleh Vietnam. Bukan sekadar dalam padang, luar padang pun kita dinoktahkan oleh Vietnam juga. Hasil daripada cerita bagaimana kita kehilangan 7 player yang dikatakan warisan tersebut. Ya, sebelum ni aku memang mengaku aku pertahankan. Yelah, aku tak ada apa-apa bukti depan mata pun. Cuma aku percaya kepada mereka yang bertitlekan authority ni. Pihak-pihak daripada KDN, pihak kerajaan, pihak persatuan, kan. Dan mereka memang bertekun lumus menyatakan bahawa itu player yang sah, player yang boleh bermain. Hakikatnya kita tak menang apa-apa pun. Okay, jadi aku dah lupa dah move on dah pun. Korang nak komen apa, komen je lah. Tapi memang aku dah putus harapan dengan Liga Malaysia ni. Kalau tanya aku balik, salah kat mana Liga kita ni? Salah kat mana industri bola sepak kita ni? Salahnya adalah kita ni banyak sangat mengharap keajaiban. Faham tak? Kita sangat mengharapkan keajaiban berlaku dalam Liga Malaysia ni tanpa kita step up. Korang cuba tengok, berlambak orang bercerita, berlambak orang kritik tentang bola sepak Malaysia. Tapi orang yang kritik-kritik ni pun hanya sekadar di papan tulis, hanya sekadar di papan kunci. Mereka-mereka pun tidak ada dekat dalam lapangan yang boleh buat decision maker. Dan cara kita develop liga kita pun, aku tak tahu, aku rasa salah. Totally wrong. Terbalik. Kita mengharapkan orang berduit yang mulakan bola sepak. Sama ada kau YB, sama ada kau ahli politik, sama ada kau anak raja, sama ada kau anybody, somebody yang ada duit, kau beli kelab and then kau bermain. Kita dah, orang kata apa, guna shortcut yang terlalu banyak. Sedangkan kalau kita belajar balik macam mana Jepun naik, macam mana kelab-kelab negara-negara lain naik, mereka bermula daripada rakyat merahin yang nakkan bola sepak itu subur dalam komunitinya. Daripada situ jadinya kelab, daripada situnya jadinya satu komuniti. Lepas tu mereka sama-sama tubuhkan satu bentuk liga tempatan. Dia bermula daripada bawah. Bukannya orang tiba-tiba orang kaya mari buat kelab and then okay, inilah dia hadiah hiburan untuk semua. Tapi kita bermula macam tu. Sebab itulah banyak benda berlaku dan ianya salah. Kelab tak ada duit nak bayar gaji. Siapa yang bayar gaji kan? Presiden pemilik kelab luar yang tolong bayar gaji kan? Kau tak rasa conflict of interest? Kau tak rasa liga kita boleh jadi unstable because of that movement, because of that? Bukan aku nak salahkan orang tu tolong bayarkan gaji player tu.
Tak apalah, orang bantu-bantulah. Tapi kau tak rasa ke benda tu akan merosakkan competitiveness dalam liga kita? Aku nak main sebesalah, gaji aku dibayar oleh pasukan lawan. Kau faham tak? Dekat sekecil-kecil benda macam tu pun dah something wrong. Kau nak expect apa dengan Liga Malaysia kita yang dah ke laut dalam macam ni? Kau nak expect kemeriahan? Kau nak tengok Astro tiba-tiba masuk dalam Astro and then meriah bola sepak kita? Tak meriah dah. JDT dengan 10 tapak kaki ke depan, kelab-kelab lain merudum. Sebab itulah kalau tanya aku sekarang, ada tak somebody yang boleh step up? Dia buat satu liga, nak kata liga haram lah. Buat satu liga swasta yang dibina sendiri. Dia jemput rakan-rakan komuniti and then highlightkan liga tersebut. Dia macam tak tahu macam mana nak mula. Tapi it must be start somewhere. Dia kena ada satu tempat yang mana orang boleh menjadikan sukan itu, bola sepak itu satu culture tempat tu. Dia bukan sekadar tengok wayang, ada yang best aku tonton, ada yang tak best aku tak tonton. It must be start somewhere lah kalau nakkan industri bola sepak ni meletup kat Malaysia lah. Tapi kalau kau nak harapkan keajaiban macam aku cakap mula-mula tadi tu, ajaib tu takkan datang. Dia boleh datang, tapi kau kena expect generasi yang ada dalam industri bola sepak ni dah meninggal dunia. Generasi pimpinan bola sepak yang ada sekarang ni dia meninggal. Lepas tu dia lahirkan ada generasi baru yang step up, and then dia orang did brilliantly punya kerja, work plan yang lebih realistik, then kita akan dapat tengok hasil yang lebih baik. Tapi kalau nak harap yang sekarang, FAM yang sekarang, presiden pemilik kelab yang sekarang, maaf cakap lah. Alright, tunggu baik mati je lah. Benar-benar mengharapkan bola sepak kita meningkat. Korang rasa macam mana? Malah lebih lama. Saya setuju bahawa ini adalah perlawanan yang devoid of meaning. Makna tu dah hilang. Sebarang sahaja makna yang dikaitkan dengan perlawanan itu dah hilang kerana kita dah impian kita ke Piala Asia tu dah hancur secara sepenuhnya. Tetapi pada waktu yang sama, memandangkan semua skandal yang terpalit dengan bola sepak Malaysia sepanjang 6-7 bulan lepas ni, ada satu gap di antara penyokong dan pasukan. Penyokong dan pasukan ni ada terbentuk satu distance. Mereka dah rasa terkilan dengan skuad kebangsaan, dah rasa tidak sebahagian daripada entiti bola sepak negara kerana permintaan penyokong, kemahuan penyokong tu selalunya dianaktirikan, right? So dalam situasi di mana ada elemen of disconnect di antara pasukan dan penyokong, bagi aku perlawanan ini menawarkan peluang kepada Peter Klimowski untuk cuba menghantar satu message sekurang-kurangnya bahawa kita biarpun tanpa 7 pemain yang kita cuba tipu identiti mereka tu, tanpa 7 pemain tersebut, bahawa kita masih memiliki komposisi pemain untuk pergi dan bermain dengan berani. Kerana itu menjadi identiti Peter Klimowski kan. Dia mengatakan dalam semua perlawanan yang kita bermain, kita mahu bermain dengan berani. Play on the front foot. Be brave, go and attack, try to get a result. Tetapi aku sangat kecewa dengan approach kita menentang Vietnam tempoh hari, Faiz. Kita bermain dengan corak yang sangat konservatif dalam perlawanan yang dah tak ada makna. Perlawanan ini menang atau kalah tak kisah sebab kita dah out of Piala Asia. Menang kalah tak kisah. At least kalau kita pergi dan bermain dengan berani, menunjukkan kegairahan untuk menyerang, untuk menghantar satu message yang positif bahawa ini adalah identiti bola sepak kita. Kita bermain dengan keinginan untuk mencipta kemenangan, untuk mendapatkan jaringan. At least kalau kita buat macam tu pun positif. Tapi kita tak buat macam tu. Kita pergi dengan nada yang cukup defensif. Ada yang saya perhatikan dari pria Malaysia yang pertama tadi, teman-teman. Sepertinya dia sangat begitu menaruh harapan, harapan yang besar kepada timnas Malaysia. Tapi ketika melihat hasilnya, ia sangat begitu terkejut. Dan saya perhatikan pun itu seperti lemas begitu, seperti tidak ada harapan lagi. Tapi yang jelas sih, saya sebagai warga negara Indonesia tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas Malaysia, khususnya timnas Indonesia,
Oke teman-teman, itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.